Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai Maidi. Hai. Okey, petang ini kami sedang menuai halia untuk dijual kepada pelanggan. Jadi ini adalah prosesnya. Okey, halia ni telah pun berumur 5 bulan. Ngam 5 bulan ya. Kalau tengok balik video kami yang terdahulu tu, kira lah sampai hari ni. 22 hari bulan 6 2025. Okey, jadi abang ini tengah memotong apa panggil dahan ni? Bukan dahan kot. Batang serai. Jangan potong pendek-pendek sangat. Batang halia. Batang halia tu dipotong, jangan pendek sangat. Biarkan dia bertangkai sikit, nampaklah kehijauannya. Okey. Ni sudah pun dituai tadi. Kami nak mencari 4 hingga 5 kilo untuk memenuhi tempahan. Okey. Okey, Abang Eddie come back. Apa yang dibuat tu adalah menuai halia. Kerana kokopit yang kita isi pada polybag pertama gitu banyak, jadi Abang Eddie alihkan ke kokopit kedua. Jadi kokopit tu terbagi dua lah jadinya. Okey, halia sekarang berumur 5 bulan. Jadi kategori halia yang dituai adalah halia muda. Okay, boleh tengok. Kita ada 3,000 polybag. Sampailah ke hujung sana. Ke pokok kelapa nun sana. Tapi berperingkat lah sebab yang di pertengahan itu umurnya baru 3 bulan. Sebab hari tu ada lembu masuk dan makan pucuk halia tu. Jadi kami ganti dengan yang baru. Itulah kisahnya. Lama tak buat video sebab Abang Eddie sibuk dan saya juga sibuk. Apabila tuai hasil ni barulah saya mula datang sini. Maklumlah ATM dah jalan kan? Kan Eddie? Yeah. ATM mesin dah jalan, baru saya datang. Kotak tu datang juga, cuma sesekali lah sebab Abang Eddie pun dia hanya membaja membuat kerja-kerja maintenance, jadi saya tak kacau lah. Sebab Abang Eddie ni kalau dia tengah buat kerja saya kacau dia marah. Ya Abang Eddie. Okey, yang kosong ni kami telah pun tuai dah banyak dah kami dapat. Lebih kurang 60 kilo dah terjual halia. 1 kilo harga ladang RM10 je. Sebab kami jual dengan komuniti kami sendiri kan. Kalau ada yang berminat daripada penonton-penonton YouTube, boleh je order. Tapi susah juga nak postnya tu. Okey. Ini adalah halia muda yang berumur 5 bulan. Apabila kita tuai halia tu, kalau boleh jangan kita patahkan setiap ruas tu. Belalah dia elok-elok macam Baidi buat tu. Penuh kesabaran Baidi. Okey. Pada peringkat awal hari tu, kami tanam tanam umbi halia ni. 1 polybag ada yang 2, ada yang 1. Sebab waktu itu benih halia bentung maklumlah mahal kan. Lepas tu kami tanam terhad lah. Jadi kalau anda nak polybag ini cepat penuh, pastikan tanam dalam 1 polybag tu 3 hingga 4 umbi. Itu memang best lah. Sebab 1 umbi tu dia akan hasilkan sebesar ini. Tengok ni. Ini kurang lebih ada dalam 900 gram ke 800 gram. Ini pengalaman saya sebab saya dah tuai ni beberapa hari lepas. Last tuai semalam lah. Hari ni baru ingat nak videokan sebab Baidi cakap dah pegang je kamera tu. Dan kacau dia. Ya Baidi? Tengoklah. Ni tanpa rekayasa
Jadi satu ruas itu akan menghasilkan halia sebesar ini. Ini baru 5 bulan. Terbalik bang. Macam tu. Okey. Tengoklah jari Abang Edi tu dengan tapak tangan dia. Ni dia cukup ada. Okey, panjang. Ini saya pegang. Ni berat ni. Saya rasa ni 1 kilo ada. 1 kilo. Bayangkan kalau anda tanam satu polybag ini 3 ruas. Memang penuh lah. Cepatlah berduit kan. Cepatlah ATM mesin jalan. Ya, Bedi? Okey, jom kita jalan-jalan sambil saya bawa halia ni. Okey, halia muda sebenarnya saya dah jual dah. Dah ada pembeli pun ya, tapi pembeli tempatan lah. Saya tak buka kepada borong lagi sebab tanaman halia ni tak banyak. 3,000 polybag saja. Jadi saya harap yang dapat makan halia bentong ni yang kami tanam ini adalah orang tempatan dulu. Kalau saya jual borong boleh je. Yang pertama harga dia rendah sikit lah kalau kita borong kan sekali kita jual. Jadi saya menunggu pelanggan-pelanggan terdekat. Lagipun penjualan halia ni baru kami buat baru je. Baru beberapa hari yang lepas kita mulakan. Jadi ada yang order 5 kilo, ada yang 4 kilo, ada yang 10 kilo. Okey, jadi dalam satu polybag itu ada 1 kilo lebih, ada yang 1 kilo. Sebab macam saya cakap pagi awal tadi, kita tanam 1 umbi atau 2 umbi kerana terhad bekalan benih halia bentong. Lagipun mahal benih halia bentong ni. Okey, rasanya sangat pedas. Walaupun dia halia muda, pedas ni. Sangat pedas. Ni boleh dibuat jeruk, boleh buat masak gulai sup apa segala macam, boleh buat candy kristal. Halia kristal orang panggil dan boleh dia dehydratekan, buat jajanan, jus, air rebusan herbal dan macam-macam lagi. Alhamdulillah ya, pertumbuhan dia sangat cantik. Untuk mendapatkan halia tua kena tunggu dulu lagi 2 bulan. Halia muda 5-6 bulan tu kategori halia muda lah. Kalau halia tua tu 8, 9, 10 tu dah 8, 9 lah, itu kategori halia tua. Dia dah berserat. Cuma kami dah plan di belah hujung sana kami akan tinggalkan lebih kurang dalam 5 ke 6 line. Kami nak jaga sampai umur 11 ke 12 bulan untuk buat benih baru. Okey. Jadi lepas ni benih halia kami tak belilah. Tu Abang Edi sedang tuai lagi. Ni tadi dapat yang ni kan. Kemudian letak sini lah. Okey, petang ni kami nak tuai halia 5 kilo. 5 kilo lebih kurang 5 ruas macam ni lah. Ni. Okey, daripada satu biji kecil kami tanam dulu dia jadi macam ni. Dengan penuh kesabaran kami menunggu dalam musim hujan dan panas yang berpanjangan. Tengok apa ini. Dah lama tak tengok muka Abang Edi. Tengok kat rumah lain, tengok kat kamera lain. Okeylah, sekarang dah dekat pukul 7 petang. Hari ni 22 Jun 2025. Doakan kami sukses dalam bertani. Sebab ini passion kami, inilah kemahiran kami. Apa pun kami nak cuba tanam dengan sebaik mungkin lah. Supaya mendatangkan hasil pada komuniti kami sendiri. Dan dapat duit. Kan Bang Edi kan? Yang penting dapat duitnya. Okey. Sekian dulu. Bye.